Tak lama lagi TikTok akan pupus. AI akan membunuh TikTok. Kalau ramalan saya betul. Ini kepada orang kat sana ya. Hari ini kita tengah menyaksikan banyak saham-saham software semua dah hancur ya. Jadi Malaysia ni kita sedang mencari rentak macam mana kita nak menjadi kuasa AI, right, untuk fasa yang keempat. Dan selepas dia naik dalam 3 tahun 10,000%, dia jatuh 90%. Jadi saya nak cerita ini, bubble yang kita tengok ni benda biasa. Tahun 1996 kita ada .com, yang mana dia ambil 4 tahun sebelum dia meletup ke bawah pada tahun 2000. So saya takut sekarang ni 2026 adalah ulangan kepada tahun 1996. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Sanaya. Lama saya bercuti sebenarnya, rambut pun tak ada hari ini, tapi Alhamdulillah saya masih lagi bersama dengan podcast Pokai hari ini. Dan juga banyak sebenarnya mungkin anda yang dah tertangguh untuk melihat kembali apa yang DDNK Datuk Dr. Nazihan katakan sebelum ini. Anda boleh saja tengok balik podcast Pokai ini, sebab daripada episod pertama, kedua, ketiga dan seterusnya kita bercakap berkaitan dengan saham, pelaburan dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, hari ini satu topik yang cukup besar untuk kita bincangkan bersama dengan Datuk Dr. Nazihan. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk yang merupakan World Cup Trading Champion 2024, 4 suku berturut-turut, pengurus Dana Bertauliah. Banyak lagi sebenarnya gelaran title Datuk ni. Apa khabar Datuk? Kau baik, Tuan Haji sihat? Alhamdulillah Haji. Terima kasih balik pada Haji. Datuk nampak fit sikit sekarang. Nampak kurus. Itulah dia. Puasa ke? Sejak market pun buat correction. So, kita pun correct jugalah. Alhamdulillah. Datuk, sebelum kita nak pergi cerita kita ni, sekarang demam Piala Dunia, Datuk. Datuk harapkan siapa yang menang? Itulah, kita tanya AI je. AI cakap France dengan Spain. Saya mengharapkan Jerman. Itulah dia. Germany, tapi kita tengok Jerman tu hero lama. Dia hero lama. Baik, ya, itu cerita kita. Tapi untuk waktu ini sebenarnya banyak cerita kita nak kongsi dengan Datuk, sebab lama tak ada kan. Dan saya dekat Mekah mengharapkan ada juga terfikir Datuk untuk jadi trillionaire. Tu dia. Trillionaire tu. Datuk melihat trillionaire tu berapa kosong tu dalam satu nombor. Saya pun dah confused. Saya pun kira bila Elon Musk jadi trillionaire pertama dunia, dia punya carta tu jauh beza dengan billionaire. 500 bilion dengan 1 trilion. Betul. So pertama kali kita dalam sejarah kita ada manusia yang ada 9 nombor 12 nombor. 12 nombor Itulah dia. Saya pun tak dah buat sejak Ma'al Hijrah ni. Saya pun bercadang juga lah bila nak jadi trillionaire ni kan. Mudah-mudahan kan. Tapi kita pergi billionaire dulu lah tu. Kita pergi 100,000 dulu. 100,000 dulu. Lepas tu bawa millionaire. Okay. Kalau anda nak menjadi seperti Datuk dan juga sesiapa yang berada di luar sana dengan angka yang 0000 yang banyak tu, jadi kita kena ikut podcast dengan bantuan AI. Hari ni kita cerita AI kan. Betul. AI bubble. Betul. Sebab ada persoalan besar Datuk. Jika AI benar-benar mengubah dunia, adakah harga aset AI hari ini sudah mengambil kira terlalu banyak kejayaan masa depan? Itu antara topik besar. Kita nak bercakap berkaitan dengan .com bubble dan juga AI bubble. Ini adalah gelembung aset. Betul. Tetapi sebelum itu Datuk, 1995 hingga tahun 2000. Saya nak buat satu ramalan dulu sebelum kita beramalan panas. Kan? Saya nak cakap ni, saya rasa tak lama lagi TikTok akan pupus. AI akan membunuh TikTok. Kalau ramalan saya betul. Ini kepada orang kat sana ya. Hari ini kita tengah menyaksikan banyak saham-saham software semua dah hancur. Microsoft kena, Adobe PDF PDF sekarang Adobe dah tak ada orang nak pakai. Jadi ramalan saya ikut trend sekarang ni, orang dah boleh buat short video menggunakan macam-macam ni kan. Jadi mungkin kita akan melihat social media akan berdepan dengan sedikit masalah jadi mungkin social media kita tak tahu, tapi saya tahu TikTok dan Facebook sedang merangka AI mereka sendiri. Bagaimana untuk menangani ancaman AI yang boleh membunuh follower mereka. Sebab hari ni saya boleh buat short video saya menggunakan AI saja. Tak payah nak keluar pun dalam social media, right?
In fact kalau kita tengok hari ni Snapchat dah bermula dengan AI, Meta dah ada AI, kita tengah bentuk TikTok akan buat AI dia sendiri. Jadi ini benda yang panas yang kita akan saksikan. Tapi yang one thing for sure dah tak ada orang pakai PDF. PDF sekarang Acrobat panggil apa PDF Adobe sekarang kalau kita tengok saham dia hancur dah jatuh 30-40%. Sebab sekarang kita boleh suruh AI buat format PDF untuk saya automatic. Dan dia boleh summarize, dia boleh baca dan sebagainya. Jadi berhati-hati, zaman sekarang ni zaman AI, kita kena pandai. Bab kata Warren Buffett, investment is simple but not easy. Ini kita nak tengok ni apa benda, especially pada Gen Z ni. Ni banyak benda kita nak cerita pasal Gen Z. Sebab Gen Z sebenarnya menjadikan AI sebagai boyfriend mereka, sebagai girlfriend mereka. Setiap hari saya tengok anak saya, setiap hari dia akan pergi dekat ChatGPT, GPT-5 dia akan bertanya, okay, am I look handsome today? Am I going to be successful today? Jadi ChatGPT ke Claude akan bagi dia sedikit terapi untuk setiap hari. Jadi kepada Gen Z, this is the topic for you. Dan kepada yang bukan Gen Z, Tuan Haji Gen apa ya? Saya Gen X. Gen X. Tak apa, Gen X ke Gen Y ke millennial kan? Kita akan bercakap tentang apakah trend dalam AI hari ini. Dan sebab ramai orang salah faham, mereka ingat AI ni robot, komputer, machine learning. Tidak, AI ni besar. Actually Gamuda hari ni adalah AI. Saham construction, data server. Telekom Malaysia adalah AI. Di Malaysia. Dan kita tengok saham mereka semua naik. Right? Of course YTL sebab dia construct data center. Jadi hari ni saya nak bercerita supaya semua orang faham. AI bukan saja teknologi, bukan saja saham teknologi. AI ni merangkumi construction, telcos, malah eksporter. Jadi Malaysia sekarang ni kita sedang mencari rentak macam mana kita nak menjadi kuasa AI, right, untuk fasa yang keempat. Sekarang bercerita tentang AI fasa keempat. Apa fasa keempat? Jadi kita cerita. Datuk, adakah ini benda yang kita perlu takut ataupun kita perlu bersedia dengan perubahan? Bila Datuk sebut firasat dan juga jangkaan Datuk TikTok tidak lagi mungkin akan berfungsi seperti mana sekarang, ia agak menakutkan juga. Itulah saya tak boleh nak komen banyak sebab kita akan keluar dalam TikTok. Okay. Tapi yang saya boleh cakap adalah dari segi trend sekarang. Kita ambil trend, kita ambil Gen Z. Gen Z sekarang, kalau TikTok dia dah malas dah, dia orang hanya menggunakan AI untuk buat video mereka sendiri. Shorts, even sekarang masalah yang berlaku adalah deepfakes. Okay, dia orang boleh menggunakan suara Tom Cruise, right? Dia boleh menggunakan muka Brad Pitt, right? Buat deepfake videos and buat satu short film yang boleh mereka sebarkan mereka kawan-kawan mereka. Jadi sebenarnya benda ni akan membunuh konten social media. Ini antara benda yang ramai orang tak nampak lah. Tapi again bagi saya, right, bagi saya ini adalah teknologi yang disruptif. Kalau kita nak jadi investor yang berjaya, we have to learn from history. Kita tak boleh takut, kita tak boleh tamak. Right? But kata Peter Lynch, if you want to be an investor, you should not be too greedy, you should not be too scared. Right? You should invest, you should understand the stock, why you buy and what you buy. Jadi sebenarnya saya nak bagi contoh ni tahun 1932. Tuan Haji ada masa tu 1932. Datuk, radio keluar masa tu. Radio baru keluar 1932. Radio ni macam internet sekarang ni AI lah. Radio, kita ada satu saham yang naik 10,000% ketika itu yang dipanggil radio computers masa tu, RCA. So radio ni sangat power, right? So lepas dia naik 10,000%, right, apa yang berlaku adalah ketika itu bubble dia meletup. Radio masa tu dah jadi macam internet lah. Dia jadi macam .com dan sekarang .ai. Dan selepas dia naik dalam 3 tahun 10,000%, dia jatuh 90%. Jadi saya nak cerita ini, bubble yang kita tengok ni benda biasa. Tahun 1996 kita ada .com, yang mana dia ambil 4 tahun sebelum dia meletup ke bawah pada tahun 2000. So saya takut sekarang ni 2026 adalah ulangan kepada tahun 1996, yang mana .com naik 100x, 100 kali ganda.
Umpama radio juga. Ini radio tahun 1926. Dia start nombor 6 dia ada teknologi. 1926 radio keluar. Radio ni macam benda yang power lah. Dan 1996 internet. Sekarang 2026 AI. Jadi kita kena belajar dengan sejarah, tuan-tuan dan puan. So persoalannya sekarang, adakah ini bubble ataupun baru permulaan kepada bubble? Saya merasakan ini adalah permulaan kepada bubble. Dia belum lagi massive bubble yang akan pop. Belum lagi. Ini baru permulaan. Ini baru nak start naik. Kita tengok OpenAI baru nak float bulan, insyaAllah bulan 12. OpenAI ChatGPT dia akan diapungkan Disember 2026. Saya harap semua orang ambil kesempatan untuk melihat. Kita dah ada SpaceX. SpaceX baru keluar. Ramai orang ingat SpaceX ni space talk. No, SpaceX is actually AI. AI infrastructure. SpaceX adalah it's all about building data center di angkasa, floating data center. Ramai orang yang tertipu dengan Elon Musk ni, dia ingat space sangat, bukan space. Dia sebenarnya adalah AI data center. Lepas pada SpaceX, kita akan menyaksikan Anthropic. Anthropic akan mengapungkan IPO mereka, dijangkakan besar, mungkin hampir besar dengan SpaceX, sekitar bulan 9 September. Jadi kalau kita tengok ni, OpenAI, kita ada SpaceX, kita ada Anthropic, 3 IPO ni dalam beberapa bulan ni sekarang. Sama macam tahun 1996. Right, kita menyaksikan banyak mega-mega IPO ketika itu. Kita ada Facebook, kita ada Alibaba, right, kita ada Cisco at that time. Mungkin siapa yang satu generasi dengan saya, dia tahulah 1996. Masa tu saya di universiti. Kita ada Yahoo, kita ada, ingat lagi tak? Kita ada The Sun, sekarang dah tak ada dah. Sun, The Sun Microsystem, we have Compaq. Kita ada Dell, sekarang pun ada Dell lagi, tapi Dell sekarang dah berlain daripada dulu. Oracle, masa tu .com bubble. Siapa saja saham yang ada .com, malah top dia. Right, malah yang buat benda-benda bodoh macam kedai-kedai kucing pet.com, naik 100x. Jadi AI pun sama ni. Tak lama lagi kita akan melihat AI ni satu bursa Malaysia. Mungkinlah ramalan saya. Tapi sekarang ni adalah masa yang terbaik untuk kita melihat berpelaburan. Kita jangan risau dalam perkataan bubble tu. Bubble ni biasa dia bertahan tahun. Alright. Sekarang ni ada permulaan dan saya nampak banyak persamaan. Tahun 2026 permulaan kepada Rally.ai dengan 1996 permulaan kepada .com bubble. Dan 1926 radio bubble. Datuk, 1995-1996 ketika internet mula berkembang, sebab ketika itu dia pemula, sebab AI ni dia berbeza sedikit sebab ia telah diadaptasi dalam banyak syarikat dan juga company dan sebagainya. Adakah Datuk melihat kepada pola itu sama daripada 96 hingga bubble AI? Itu topik kita hari ni. Saya sebenarnya seorang pakar sejarah. Saya ni suka sejarah chart pattern. I'm a true historian in the stock market. Saya belajar sejarah saham stock market. Kita pergi tahun 1996, 1966. Kita pergi tahun 1986. Kita tengok dia ada cycle. Jadi sebenarnya sekarang saya nak cerita apa persamaan dia. Pertama ada banyak mega IPO yang diapungkan. Tahun sekarang ni kita akan melihat 3 IPO, mega IPO. SpaceX 1.5 trilion. OpenAI, ChatGPT kan, bulan 12 tahun ni itu dijangkakan sekitar mungkin 1.3 trilion. Anthropic bulan 9, tak lama dah ni, pun sekitar 1 trilion US dollar. Sama dengan Facebook tahun 1996. Sekitar tu lah, saya dah lupa. Alibaba, kemudian kita ada Cisco, kita ada Aramco. Aramco bukan internet, tapi dia diapungkan sekali. So that is the time where mega IPO meletup. Yang kedua, kalau kita tengok persamaan sekarang adalah tahun 1996. Kita ada Alan Greenspan, kalau ingat lagi. Alan Greenspan adalah Chairman Federal Reserve. Dia baru aja meninggal 2-3 hari lepas. Dia adalah Chairman Federal Reserve sekitar tahun 1990-an. Dan dia punya policy hampir sama dengan Kevin Walsh. Kevin Walsh adalah Chairman Federal Reserve sekarang yang baru di appointed. Both of them are hawkish. Semua nak naik interest rate dan ironi berlaku adalah dia naik interest rate,
market lagi terbang. Market terbang. Okay, sebab apa? Dia jangkakan interest rate akan meningkatkan lagi productivity. Itu persamaan yang kedua. Dari segi Federal Reserve policy dah hampir sama. Yang ketiga kita tengok sekarang, rally stock market, bukan saja Nasdaq tapi juga bursa, adalah dipacu oleh very narrow stock. Tak banyak. Okay. Mungkin sekitar 30%, 20%. 30%, 20% ni lah yang macu Bursa Malaysia, 30-20% ni yang macu NYSE dan juga Nasdaq. Sama macam tahun 1996, very narrow market rally. Jadi sekarang kalau kita tengok yang memacu Nasdaq hari ni adalah Magnificent Seven, Nvidia, Apple, Google, Tesla, benda kecil je. Dia belum lagi broaden out. Itu persamaan yang ketiga. Yang keempat, orang bercerita tentang sekarang baru dah keluar orang dah cerita tentang bubble lah, valuation tinggi, yang saya agak tergelak juga lah, kelakar lah juga. Belum apa lagi orang dah bantai Nvidia, dia dah spend dalam masa 2 bulan dia dah spend dekat 100 bilion kan, hanya untuk data center. This is the same thing happen pada Cisco tahun 1996. Cisco dia expand gila internet. Satu dunia dia buat internet network kan. Masa tu orang bantai Cisco. Kononnya Cisco is overexpand, right? Dia orang spend berbilion-bilion dalam routing, server dan sebagainya. But actually ini adalah permulaan kepada AI Golden Age. So saya merasakan AI belum lagi overbought, belum lagi bubble tau. Ini baru permulaan. Right? Walaupun okay lah, to be fair, SpaceX valuation 1.5 trilion. Revenue tak sampai 5% kan. Revenue baru 5-6 bilion Sama juga dengan OpenAI. OpenAI lagi worse. Revenue dia loss tapi dia punya spending like 300-400 bilion. Jadi actually apa yang dia buat sekarang, spending ni beratus-ratus bilion spending. Capex punya, kita panggil capex, dia spend untuk expenditure beratus bilion. Tapi revenue hanyalah 5%, 6%. Jadi orang dah bantai. Jadi bagi saya ini adalah permulaan kepada golden age AI yang sangat-sangat bagus. Jadi kepada kawan-kawan semua ni yang baru nak belajar, nak jadi trader ke, nak jadi investor dalam stock market, right? Actually bila keluar perkataan bubble, that's good sign. Itu good sign. Itu adalah petanda yang market baru nak start, baru nak start naik. Saya suka guna perkataan Alan Greenspan yang sangat famous. Alan Greenspan dia suka guna perkataan yang sangat famous, irrational exuberance. Ni siapa yang baca buku dia faham lah. Irrational exuberance dalam bahasa Malaysia apa dia buih-buih yang tidak rational kan. Jadi manusia ni dia ada sentimen yang tak logik. Dia tahu harga ni mahal, tapi sebab dia orang takut, fear of missing out, FOMO, dia beli lagi banyak, lagi pelik, lagi mahal, lagi banyak dia beli. Ini dipanggil irrational, perangai manusia ni. Irrational exuberant. Okay. Sebab tu Warren Buffett cakap, price is what you pay, tetapi what you get is value. Dan ramai orang lupa value. Semua orang fikir tentang price. Everybody is price expert, but they are not value expert. Tapi saya sebagai momentum trader dan momentum investor, I don't care about what people talking about. Yang penting adalah momentum. Dan saya harap saya betul. Saya harap, alhamdulillah tahun ni performance fund management yang kami uruskan dan Berjaya Mutual doing very well. So kita rasa ini adalah one of the best time untuk kita invest. Sebab yang current AI rally ni jarang kita tengok. Hanya kita mungkin sekali dalam 10 tahun. Right? Dulu kita ada internet dan after that kita ada cloud. Cloud selepas internet, tapi cloud tak sekuat internet. Dan sekarang kita ada AI. AI ni sejangkaan lebih kuat daripada internet, insyaAllah. AI. Lepas AI mungkin kita akan menyaksikan space economy. There will be another 10 years. Ini bacaan saya lah. So I'm very excited. Datuk tadi cakap berkaitan kita kena tengok sejarah, kita belajar daripada sejarah. Datuk juga bercakap berkaitan dengan FOMO, itu yang berlaku hari ini. Tetapi kalau sebelum ini 1996, 95 sejarah mengajar bahawa banyak syarikat muflis contohnya. Banyak juga syarikat yang dilihat ketika itu internet itu berkembang.
adanya Amazon dan Google contohnya. Tetapi dalam masa yang sama internet berkembang, tetapi pelaburan ketika itu agak tidak memperangsangkan. Adakah ini yang Datuk tidak jangkakan ataupun Datuk rasakan tidak berlaku untuk pelabur dalam AI? Tak, okay, sekali lagi saya historian. Saya pakai sejarah orang tua kan. Yeah. Nak jawab soalan tu senang. Kita pergi balik. Apa berlaku bila internet mula-mula keluar? Kan? Apa berlaku bila elektrik? Lupa nak cerita elektrik. Yeah. Elektrik. Lepas radio kita ada elektrik tau. Tahun 1940 something saya lupa. Bila elektrik keluar, apa berlaku? Bila elektrik keluar, ramai orang cakap, okay, dia akan menaikkan produktiviti dan sebagainya. Tapi internet keluar dan produktiviti, saya nak cakap productivity spike tu, dia ambil masa lebih kurang 10 tahun, 5 tahun ke 10 tahun. Jadi sama, AI ni pun ramai orang cakap tak ada impact kepada productivity. Sekarang tak nampak lah. Right? Banyak CEO kata okay, kita spend banyak tapi tak ada productivity kepada pekerja-pekerja kita. Pekerja-pekerja kita banyak main AI benda lain. Okay, sebenarnya dia ada lagging, dia ada time lag antara disruptive technology dan juga impact kepada productivity ni. Productivity ni dia hanya akan drive selepas beberapa tahun. Sama juga dengan internet. Internet 1990-an dia dah start keluar. PC pun sama 1980-an. Dia ambil masa lebih kurang 10 tahun sebelum productivity tu berlaku. Tapi stock market berbeza, dia akan start naik dulu. By the time golden age sudah berakhir, market akan jatuh. Cuma yang menakutkan saya adalah kalau betul benda ni berlaku, kita lihat bubble, biasanya dia hanya bertahun 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan market tu akan naik macam exponential tau. Dia tak naik macam linear. Dia naik exponential. Maksudnya Nasdaq kalau kita tengok balik tahun 1996, 1926, masa tu Dow Jones lah. 1996 Nasdaq naik hampir 700% dalam masa 4 tahun. Okay, ni boleh korang-korang semua boleh check balik kan. 1996 kita tengok Dell, Yahoo, kita ada Compaq, kita ada Sun, Oracle, apa lagi, masa tu Google tak ada lagi kan. Semua ni naik 700% dalam masa 4 tahun, 700%. Padahal masa 1996 orang dah cakap bubble lah. 1996 orang dah cakap internet bubble. Padahal dia naik daripada 40 pergi sampai 200 PE. Yang ada yang tak ada earning pun naik. Right? So kalau kata this is correct, mungkin kita akan melihat massive rally bermula kat US dulu, yang akan melonjak Nasdaq kita ni naik 500%, 600%. Maksud daripada sekarang ni 30,000 mungkin boleh pergi sampai 100,000, lebih 150,000 Nasdaq. Benda ni akan broaden out pergi kepada saham-saham teknologi, bursa Malaysia. Sekarang kalau kita tengok, okay, bursa tak ada pure AI play, tapi bursa kita ada banyak saham-saham yang support AI rally. Kita ada Front KN, kita ada Inari yang buat chips, kita ada kita ada Greatech, ini semua yang buat chips. Dia buat chips, dia buat automation untuk data center. Yang mana sekarang dah start rally strongly. Penta, Unisem, MyEG is more on the software side. Kita ada local bursa stock yang software, MyEG. Hardware banyak. Hardware kita ada Front KN, kita ada Unisem, MPI, kita ada banyak lagi lah. Kalau data center kita ada YTL, kita ada Gamoda, internet construction telcos, we have Telecom Malaysia and all this. Semua ni kalau kita tengok sekarang, alright, bagusnya dia tak ada kena dengan pilihan raya pun. Pilihan raya kita panas hari ni kan. PKR dengan Bersama, Bersatu dengan PAS, bergaduh kan. Who cares about that? Right? KSI asyik naik saat dipacu oleh AI. Jadi AI ni bagus, dia apathy. Dia tak ada kena-mengena dengan politik. So itu benda yang bagus lah yang saya tengok. Cuma saya nak cakap satu benda lah, mungkin ada ramai orang marah, saya ni peminat-peminat AI ni. Kau ingat AI ni pandai sangat. AI ni sebenarnya kadang-kadang dia jadi bangang je. AI can be super smart kepada super bangang, super dumb. Right? Sebab saya pernah try dengan AI. Saya try macam-macam lah, ChatGPT, Claude, Gemini, DeepMind kan, Gemini, Grok saya tak pernah try, belum lagi.
Tapi saya try. Kadang-kadang dia macam ni tau. Dia AI ni, dia tak boleh cakap I do not know. Kita tanya semua soalan, dia akan jawab macam dia bagus. Walaupun jawapan dia merepek-repek dan dia siap bagi kita punya data-data fakta dan sebagainya, confident bodoh dia. Right? Tapi jawapan dia semua salah. Itu yang pro and premium ke yang biasa tu? Itu yang premium tu. Saya pakai Perplexity, saya bayar mahal. Perplexity saya pakai Gemini yang mahal punya. Tapi ada banyak soalan-soalan yang kena dia jadi bangang sebab dia tak boleh cakap I do not know. Dia akan bagi kita hallucination, bagi fakta-fakta bodoh. Especially bila kita minta image. Image kan, kita masukkan satu gambar, kita dia explain. Gambar tu macam saya bagi turtle kukura kan, tapi kukura tu nampak macam rifle lah, macam pistol kan. So dia kena beritahu lah, oh ni bahaya, dangerous lah, apalah semua kan. Tapi dengan confident bodoh dia. Padahal gambar tu pixel dia rosak sikit je pattern ni kan. Jadi saya nak cakap dengan korang semua, korang janganlah percaya sangat pada AI ni. AI ni kena bangang juga, right? So AI ni bergantung kepada quality input yang kita masuk. Jadi ramai orang tanya saya, DDNK saya takut lah orang akan ambil alih kerja saya. Kan, ni soalan paling banyak orang tanya saya lah. Datuk, saya takut lah nanti saya punya kerja kan, saya lawyer kan, saya accountant kan, AI akan ganti tempat saya kan. Itulah saya cakap, it won't be that fast. Right? Okay, AI will replace our job, tapi kita akan evolve. Kita akan evolve kepada kerja yang lebih tinggi, makam dia. Dia akan rewrite balik role. Saya pun takut juga nanti AI gantikan DDNK sebagai juara trader dunia kan. Nobody want me anymore. Tapi AI ni sebenarnya adalah tool. AI ni bagi saya dia adalah leverage. Dia sebenarnya kawan, dia bukan rival. Right, kita kena gunakan AI ni macam mana kita nak leverage dia. Kalau macam saya, day trader, saya I'm a scalper. Macam mana saya boleh gunakan Claude untuk jadikan trading saya lagi power. Right, mungkin dari segi probability untuk buat duit, macam mana nak control risk dan sebagainya. Ni kita sekarang pada AI supaya kita ada banyak masa untuk buat benda-benda yang penting. Jangan risau, korang jangan risau sebab AI ni sebenarnya bangang kadang. Satu. Cuma yang merisaukan saya lah, saya bercakap banyak tak apa Betul. Ya, ini korang kena berhati-hati guys, okay? AI sekarang ni sekarang ni ada banyak, especially kat China, orang yang bercakap AI dah escape human control. Di China, saya baca banyak, US dia punya control still strong. Kat China especially, sekarang dah ada trend yang mana diorang buat this is what we call, kata yang agak menakutkan namanya adalah dark labs. Selalu saya cerita tentang dark pool. Hari ni saya cerita tentang dark labs, makmal hitam. Dark labs ni dia ada satu trend yang mana dekat China, AI dia buat eksperimen dia sendiri. AI buat eksperimen dia sendiri without human supervision. Jadi AI ni dia akan buat eksperimen dia on drugs without human supervision. So, and this experimentation going on non-stop, right? 24 hours, 7 day a week, berbulan-bulan. Dan dia akan buat drugs and dia akan buat experimentation benda lain, biotech mostly. So, benda ni bahaya sebab tidak ada human supervision. Walaupun end game dia adalah dia nak buat drug untuk cure cancer umpamanya, tapi kita tak tahu sama ada AI itu ada etika dia dan sebagainya. Kita tak tahu. Mungkin dia boleh buat drugs yang sangat membahayakan pada kita, boleh jadikan kita nampak sembuh tapi lepas kita jadi zombie lepas 2-3 bulan. So ini trend dipanggil dark labs. Dark labs maksudnya experimentation yang AI buat tanpa human supervision. So ini kontroversi. So saya risau dark labs ni boleh berlaku di mana-mana saja without human control. So AI akan getting more powerful, right? Dan kita tak tahu, mungkin AI itu boleh control human pula. Datuk, sekarang ni AI ni dia membina kepercayaan pengguna dan juga masyarakat dunia dalam apa bentuk sekalipun, seperti yang Datuk nyatakan tadi, walaupun ada bangang dia kat situ kadang-kadang. Tetapi Datuk, ini soalan penting saya nak tanyakan Datuk. Adakah Datuk merasakan, sebab kita tak tahu kan manusia ni kadang-kadang dia menggunakan AI, ChatGPT, OpenAI dan sebagainya untuk dia membaca ataupun memahami dan juga menilai jangkaan pasaran saham dunia dan juga Malaysia.
Daripada dia tanya Datuk, dia tanya AI. Itulah dia. Kita boleh percaya tu. Itulah dia. Macam saya cakap lah, AI ni, dia kelemahan ni adalah garbage in, garbage out. Okay. Jadi kita kena tahu AI model ni dia menggunakan apa inputs dia. Right? Macam sekarang kan kita boleh masukkan PDF, AI boleh buat format lain. Okay, dan format yang dikeluarkan tu bergantung kepada kualiti PDF tersebut. That's why nobody want Adobe hari ni. Adobe dah tak ada orang nak. In fact sekarang pun lawyer pun orang dah tak perlukan sebab dah ada legal software AI. Jadi balik kepada jawapan tadi, adakah AI boleh forecast stock market dengan tepat? Okay, we are not talking about forecast 3-4 bulan. Kita cakap forecast lagi 5 minit. Adakah stock market akan meletup? Kan? So jawapan saya dah test banyak. Dia bergantung kepada input yang kita bagi. Right? Input. Walaupun AI tu model yang paling power, macam macam sekarang ni kalau Claude dia ada Opus kan, Opus 3 ke Opus 4 paling power kan. GPT 5 nak bagi 6 lah. Walaupun model dia bagus, dia kena ada input. Input ni apa dia? Itu dia tak boleh lawan DDNK lah. DDNK ada input yang tersendiri. Saya ada secret recipe saya. Saya ada dapur, saya ada option flow, saya ada footprint chart yang mana AI tak tahu lagi. Mungkin. Tapi once AI tahu apa input saya gunakan, mungkin dia boleh tiru model saya. Sebab tu berhati-hati korang bila korang keluar dalam video, mana-mana yang recorded dalam internet ni, AI boleh belajar pada korang punya model. Jadi kita kena berhati-hati. Jawapannya adalah bergantung kepada inputs kita. Input. Contoh, saya tanya benda simple. Okay, sekarang kita tengok saham AI yang paling power sekarang adalah Micron. Micron meletup gila. SanDisk ni semua saham AI, saham memory. Kita ada Marvel yang naik like, SanDisk daripada $100 pergi $2,000. Untuk orang tak tahu, SanDisk $100 pergi $2,000 tak sampai setahun. Alright. Dan tak ada AI yang buat ramalan SanDisk ni akan naik pergi $2,000. Tak ada. Right. Ada juga AI bangang mengatakan SanDisk akan jatuh sebab dia dah overbought, evaluation dia banyak-banyak. So dia bergantung kepada model apa dia pakai. Kalau dia menggunakan momentum macam saya memang momentum trader. Kita tengok volume, kita tengok price action, kita tengok dark pool, kita tengok apa lagi, kita tengok option flow. Mungkin dia boleh buat ramalan, okay, SanDisk akan pergi $2,000. Jadi itu jawapannya. Benda yang simple. Minyak, kita tengok minyak kan, minyak hari ni. Okay, minyak tak ada orang ramal minyak akan jatuh sampai $75 semalam. Daripada 110 75. Banyak AI kata dia akan pergi 200. Alright. AI yang power ni semua kata dia akan pergi 200 $180. Tapi apa berlaku adalah minyak jatuh $70 dan kita tengok saham dah hampir nak meledak balik. Jadi jawapan saya adalah kepada kawan-kawan semua yang nak menggunakan AI sebagai trading bagus, tapi jangan percaya sepenuhnya kepada AI ni. Better bak kata Warren Buffett ni, kita kena diversify, get to know what is your risk tolerance, dan kita size position kita bergantung kepada berapa agresif kita dan berapa banyak kita trust kepada AI model. Saya pun sebenarnya dah berjinak dengan AI ni, try lah juga. Tapi so far sekarang saya tak puas hati dengan semua AI model yang saya gunakan. In the end saya masih lagi manual, scalper, menggunakan apa yang saya dah pakai. Bila saya sembangkan Datuk berkaitan dengan AI ni kan, Datuk membuka kepercayaan saya lebih besar berkaitan dengan kebergantungan AI ni sebenarnya kepada manusia secara khususnya, dan juga input-input yang kita masukkan tu juga kena betul, dan hasilnya nanti apa pun datang daripada kita jugalah macam Datuk sebut tadi. Tapi Datuk, kita nak bagi lebih mudah lah kepada penonton podcast kita ni. Kita bercakap berkaitan dengan SpaceX, kita bercakap berkaitan dengan OpenAI dan juga Anthropic contohnya, antara mega IPO yang ada sekarang ini. Tetapi apa yang kita boleh pergunakan mega IPO ini dalam pelaburan? Macam mana kita nak gunakan AI ini Datuk sekarang ni? Saya tak faham macam kita guna AI untuk invest dalam mega IPO. Yang popular sekarang ni kan. Itu macam saya cakap, saya tak jumpa lagi AI yang powerful enough untuk predict IPO, harga IPO hari pertama dia. Tak ada lagi so far. Banyak yang menjangkakan SpaceX. Banyak AI kata SpaceX akan pergi $300, tapi tak berlaku. SpaceX malah hancur. Jatuh $170, $160. Jadi jawapan saya adalah
AI ni dia as good as the designer. Siapa yang design AI ni, So kita kena tahu siapa design. Kalau yang design AI ni adalah trader yang proven, mungkin AI yang dibuat tu bagus. Tapi biasanya AI yang buat ni adalah businessman, engineer yang bukan dalam dunia trading. So mungkin AI dia tak kena lagi, Jadi pandangan saya, AI ni hanyalah tools teknologi. Dia boleh automate banyak kerja-kerja repetitif, dan kita kena faham AI ni pun ada banyak level-level dia. Right? Sekarang ni kita bercerita tentang AI yang sangat narrow. Sekarang ni AI dia sempit, konsep dia sempit. Sekarang ni adalah artificial narrow intelligence. Kita sekarang sedang bergerak kepada AGI. AGI ni artificial general intelligence, yang mana AI ni boleh buat banyak lagi kerja. Bukan saja dia boleh translate, dia boleh visualize, dia boleh buat banyak kerja-kerja manusia. Right, itu pun AGI. Tapi apa yang kita nak sekarang ni adalah AGI yang betul-betul intelligent, dipanggil ASI, Artificial Super Intelligent. Yang mana saya jangkakan itu mungkin ambil masa 5-6 tahun dari sekarang. Elon Musk dah cakap, ASI will be around, Artificial Super Intelligent. Maksudnya AI boleh buat AI dia sendiri. AI boleh buat AI dia sendiri. Right? Sekarang AI kita sempit. Kalau text saja. Kalau nak apa orang cakap, kalau nak jadi psikologi je kan. Belum lagi. Tapi kita sekarang AGI lah. Kita dah panggil agentic. Agentic punya AI ni maksudnya AI tu kita boleh delegate banyak kerja kat dia, yang menyenangkan hidup kita lah. Tapi belum lagi super intelligent. Saya berharap super intelligent yang akan datang, dan mungkin kita tak payah jadi trader, robot dia akan jadi trader untuk kita. Ni akan datang lah, ni ke depan. Sebab sekarang ni pun kita dah ada banyak stock market yang belakangnya AI. Kalau korang tahu, prediction market ni benda baru yang baru keluar. Right? Dia macam kita boleh invest dalam apa saja event. Kita boleh buat ramalan. Contoh, adakah Donald Trump akan pengsan esok? Contoh. Lepas tu, adakah US akan melihat UFO tahun 2027? So AI boleh buat model dia, dan kita boleh invest berdasarkan ramalan AI ni. So ni prediction market. Kalau dulu kita ada CFD, kita ada binary option yang take off by storm. Sekarang kita ada prediction market yang orang cakap di belakangnya adalah AI model. Dan saya rasa super excited. Sebab semalam saya pergi tengok prediction market. Dia buat ramalan, adakah JD Vance akan jadi presiden gantikan Donald Trump, ataupun Marco Rubio. Dan kalau kita tengok prediction market, dua-dua tak akan jadi presiden. Mengikut semua model-model AI, dua-dua ni akan hancur, kalah. Vance ke Rubio ke, right? Semua akan kalah. Dan diorang jangkakan yang akan jadi presiden adalah geng-geng Zoran ni, Mamdani ni, right? Geng-geng baru ni yang akan naik kan, dekat US. It's interesting. Mungkin kita patut buat benda yang sama kat Malaysia. Adakah Anwar Ibrahim akan terus menjadi Perdana Menteri, ataukah akan digantikan oleh KJ, Zahid ataupun Rafizi kan? Tak ada lagi AI model kat Malaysia ni yang mungkin boleh buat ramalan. Kita ambil World Cup. Dulu World Cup kita ada Octopus kan? Apa nama tu? Apa nama sotong tu, saya dah lupa dah kan. Saya tak ingat nama dia, tapi Octopus lah. Octopus sotong tu kan. Paul nama dia Paul. Okay. Paul tu dah mati dah kan. Dia buat ramalan semua tepat. Dan sekarang dia orang dah wujudkan balik Paul punya AI untuk buat ramalan siapa akan menang World Cup. Kan. So ada model-model yang digunakan lah. Ramai menjangkakan, of course saya akan be biased lah, tim saya akan menang lah, France. Interesting sebab nanti kalau dulu macam Dato' Alalang sebut pasal pilihan raya ni kan, dulu mungkin jangkaan orang buat pergi survey turun. Sekarang tak perlu lagi mungkin. Sekarang tak perlu. Tapi kita kena berhati-hatilah. Kita takut sebab AI ni dia confident bodoh dia tu banyak, yang menyebabkan kita pun jadi confident bodoh. So berhati-hati. In the end apa kita nak kan? Macam saya trader, so I'm very easy. I want to make consistent profit. Jadi saya perlukan teknologi AI yang boleh membantu saya untuk alert pada saya opportunity, set up trading yang saya boleh buat 80% profit. Dan reward saya 2 kali daripada risk saya. So benda ni yang saya perlukan. Tapi sampai sekarang saya tak jumpa lagi tu. Claude Anthropic tak boleh buat, ChatGPT jauh sekali. Ada beberapa yang saya tengah study lah. Tapi balik pada naratif kita, tuan-tuan dan puan-puan, this is an exciting time.
tahun 2026 mungkin akan menjadi ulangan daripada tahun 1996. Kalau dulu .com sekarang .ai bubble. Mungkin korang tengok dulu saham-saham ni. If I'm correct, maybe this rally will go on another 2 or 3 years. Nasdaq akan naik exponential. Dan Malaysia akan kembali kepada glory. Malaysia dulu kita zaman glory kita tahun 1990-an. Right? Kan? Sebab kita semiconductor play masa tu. Tun M, Dr. Mahathir 1.0. So mungkin Penang, orang Penang banyak semiconductor ni kan. Intel apalagi banyak kat situ kan. So mungkin dia akan jadi pemain-pemain AI lah. Datuk, Datuk pakar trader, dalam masa yang sama dalam situasi macam ni, macam mana kita nak navigate benda ni Datuk, supaya kita nak manage, kita ada peluang tapi kita nak elak juga risiko. Itulah dia, kita kena ada kalau stock market trading kita ada blueprint kan. So ini mungkin kita panggil black print. Macam kita nak navigate AI crisis ni. So sepatutnya kita kena ada black print kita atau blueprint kita, macam kita nak navigate. Benda yang saya risau adalah evolution AI ni sangat laju, sangat pantas, sangat pantas, dan revenue tak nampak lagi, productivity tak nampak lagi. Bayangkan Nvidia this month for the first time dia buat borrowing sebanyak 30 bilion daripada bond market. Nvidia tak pernah berhutang selama 10 tahun. Dan bulan ni dia orang buat pengumuman they are going to go to the bond market, they are going to raise 20-30 billion US dollar untuk expand dia orang punya AI punya play. So even Nvidia pun dah lompat kepada dah berhutang. Jangan cerita Google Google raise I think about fund about 80 billion. And then kita ada Meta another 50 billion. Bulan ni saja kita menyaksikan lebih kurang 300 billion 300 billion US dollar AI stock raise, buat equity racing. Dan yang kelakarnya Tuan Ihsan, yang kelakarnya adalah Warren Buffett, Berkshire Hathaway, yang mana selama 60-70 tahun dia say no to teknologi, dia takkan invest dalam teknologi yang dia tak faham. Tiba-tiba bulan ni saya dipahamkan Berkshire Hathaway invest 10 billion di dalam Google AI infrastructure. Okay, so mungkin nak tanya yang audience saya ni hari ni, audience kita ni, Warren Buffett, Berkshire Hathaway lompat invest 10 billion dengan Google AI infrastructure. What the heck? 60 tahun Warren Buffett cakap I will not invest in things that I don't understand, especially technology. 60-70 tahun yang setahu saya lah. Dia invest Apple, tapi Apple bukan teknologi ketika itu. Apple adalah consumer brand, tapi sekarang dia invest in Google AI 10 billion. Jadi saya rasa bila Warren Buffett dah start lompat dalam AI, guys, it's not AI anymore. We are talking about infrastructure. So AI sekarang dah jadi infrastructure play. Dia akan jadi macam internet. I mean the whole world, sama ada kau buat duit kan, kau tak buat duit, kau kena ada AI. So bila Warren Buffett dah start invest 10 billion mungkin sikit lah untuk Warren Buffett sikit lah 10 billion. Sebab dia ada cash 400 billion ringgit kan. So itu adalah, jangkaan saya, itu adalah prelude kepada infrastructure yang lebih besar kita akan tengok. So I hope I'm correct. So apa yang kita tengok sekarang ni adalah baru start baru warm up. Rally ni baru nak start. So saya excited. Saya harap saya betul 3-4 tahun lagi kita akan melihat market mungkin akan quadruple. But of course kita kena berhati-hati lah. Kita kena ada stop loss kita, money management dan sebagainya. Tapi looking at the direction yang kita tengok sekarang ni, dengan Donald Trump yang pro kepada AI dan juga Bitcoin, cryptos, kita ada Kevin Walsh yang sangat, orang cakap apa, dia dah cakap betul dia akan tackle inflation. Right? That should be bad news, tetapi market go up. Bad news yang keluar sekarang, guys. Bad news tapi market go up. Okay, kita tengok Iran dengan US kan. Iran US berkali-kali bantai sana, tibai sana, Selat Hormuz tutup lah, apa benda lah. I don't understand. Market keep going up. Nasdaq make new high every day, every week. Apa lagi? Inflation tick up kan. Inflation dekat US tick up, inflasi naik. Lepas tu apa lagi? Housing dekat US jatuh. Okay, housing start dekat US for the first time few years. Housing tu drop. Maksudnya housing sentiment very bad. Tapi market keep going up. Jadi guys, saya ni pakar sejarah. Bila news bearish, market go up, that is something.
Okay, market is bearish tapi stock market goes up. News bearish, market go up. That is something. That means the whale jurung-jurung yang beli ni sangat kuat. Right? So this may confirm my theory that we are starting to look the start of a super rally. Yang mungkin akan berakhir 3-4 tahun sekarang, mungkin 2030. But itu jangkaan saya lah. Saya suka pula sejarah ni Datuk. Sikit saya nak tanya, adakah trend ini dia berlaku sebelum ini ataupun sekarang ni yang seperti Datuk kata, bila ada bad news ataupun berita yang menggemparkan market naik dan sebagainya, sebelum ini terjadi? Sebelum ni tarif jatuh. Only lately we're talking about since bulan 3 bulan 4 baru 4-5 bulan lepas, massive bila AI ni start come to mainstream. Strong AI punya news eclipse all the bearish news. Jadi AI ni dia dah support semua bearish news. Bearish news orang dah buat bodoh, orang pergi AI punya play. Masuklah SpaceX, termasuklah Anthropic dan macam-macam lagi sekarang ni. Orang dah tak kisah pasal Palantir, pasal apa dulu Palantir famous kan, Plovins pun ni dah tak ada dah. Kan semua orang dah pergi kepada AI, Marvel, Micron, SanDisk, ARMS, apa lagi, you name it kan, Credo, ni semua benda-benda yang sedang meletup. Dan saya jangka lepas ni orang akan tengok pada space pula, Rocket Lab, Planet Lab, right? Jadi this is good for us. Sebab saya nak cerita lagi sekali lagi, saya sebagai pakar sejarah stock market, biasa bulan 6 ni lembik, 5-6 ni biasa market lemau, tapi tidak. Sekarang kita tengok this year is very very pelik lah. Okay, bulan 5 strong, 4, 5, 6 strong, and 7 of course lah. 7 ni permulaan kepada summer rally. Mungkin kita tengok bulan 8-9, sebab traditionally 8-9-10 ni biasanya market crash. Biasanya biasa market akan buat correction. Kalau kita tak melihat benda ni, that means this rally is super strong. Maybe kita akan menyaksikan another 2 or 3 fold dalam pasaran kita. Datuk, kita ni dah hampir dekat sejam sebenarnya Datuk. Tapi kita nak cakap juga sikit Datuk, sebelum kita pergi satu imajinasi ataupun satu keadaan yang mungkin berbeza selepas ini. Ini kita nak cakap tadi Datuk banyak sebut pasal SpaceX kan. Ada satu syarikat yang mungkin kita perasan ataupun tidak berkaitan dengan Rocket Lab. Rocket Lab yang menang 816 juta dari Space Force Amerika. Datuk melihat kepada bagaimana peluang untuk ini, adakah orang betul-betul kenal dengan Rocket Lab ataupun kita ada peluang dalam pelaburannya dan bagaimana ia berkembang, sebab dia tak ada mencatatkan keuntungan sekarang. Okey, itulah dia model. Kita cakap Rocket Lab, kita cerita tentang Planet Lab, kita kata Astra Lab. Ini semua adalah some space yang baru nak keluar. Alright, kita ada SpaceX. Okay, SpaceX ni macam Nvidia dalam space economy. Orang sekarang cakap siapa AMD kepada SpaceX, kan? AMD dia biasa mesti ada 2-3 yang satu oligopoli. So mungkin Rocket Lab ni dia simple, dia buat rocket launching, pergi ke angkasa, angkasa. Kalau kita tengok sekarang ni, permainan space ni semua adalah untuk bawa orang pergi ke bulan dan pergi ke planet Mare, macam space kan, SpaceX. Okay, SpaceX ni memang tak tahu. SpaceX ni masalah sekarang ni adalah they have a lot of problem because satellite dia terlampau banyak, beribu-ribu. Satellite kecil-kecil SpaceX dia beribu-ribu. Dan dia dah start interfere dengan scientist punya observation. Sebab satellite dia banyak sangat, dia jadi macam pollution. Right? So kita nak buat teropong, satellite tu dah block kita punya visual. Jadi SpaceX kan ada problem. Dan SpaceX juga ada orang cakap lah, dia dah start macam intrude privacy orang, sebab dia ada banyak satelit kat luar sana yang boleh tengok pergerakan manusia di bawah. So that's why keluarnya Rocket Lab ni. Rocket Lab ni dia macam Anthropic kepada OpenAI. Dia nak buat benda lagi bagus pada SpaceX tapi lebih etika. Jadi Rocket Lab ni sekarang dia buat launching dulu commercial, tapi I expect them to rival SpaceX soon. Cuma nak cerita space economy ni baru start. Jadi dia terlampau too early untuk saya predict. Tapi yes, very promising. Space economy is the next rally that may happen 10 tahun sekarang. Dia mungkin sekarang .ai, lepas ni kita tengok .space. Yang mana saya dengan Tuan Haji boleh pergi ke planet Mare, InsyaAllah Tuan San, kita pergi planet Mare mungkin.
dengan bantuan Rocket Lab dan sebagainya. Cuma itulah, cuma it's too early to buat prediction. Tapi pada korang-korang semua yang dah tak sabar, korang just size punya korang position. Mungkin beli $1,000, simpan 10 tahun. Mungkin kalau dia naik 100x 200x, so ini panggil asymmetric punya bet, will be good for us lah. Cuma bagi saya adalah exciting, right? Ini baru nak start keluar. Mungkin kita nak start riki-riki lah. Benda ni. Ini sebab bila cakap berkaitan dengan space ni kan, saya tengok lagu VE tau lah tu. Lagu apa? VE. Dia cakap hayalan menjelma. Ketika berhayal lah kan. Betul berhayal. Sebab tu Elon Musk dan juga SpaceX ada sebut sebelum ni nak wujudkan data raya pasal Melayu data raya lah, data center di angkasa. Itulah permainan dia sekarang. Tapi itu bukan mission dia orang sebenarnya. Mission dia orang sebenarnya nak bawa manusia ke planet Marikh. Tapi sekarang dia nak revenue nak tak nak dia kena menggunakan AI. Jadi itu yang SpaceX dengan Rocket Lab tengah buat, Dia nak buat, kita panggil flying data center, floating data center. Sebab sekarang problem AI nak gunakan kuasa energi yang sangat besar. Kalau kita nak buat data center umpamanya, kita buat data center, katakanlah kita buat dekat Johor, kena dapatkan tanah yang besar, kena dapatkan approval daripada local council, lepas tu kena bil elektrik gila, bab mahal, lepas tu water cooling system. Tapi kalau kau buat dekat space, tak payah. Space apa benda tanahnya, apa benda local municipal permission kau perlukan, apa benda cooling system yang kau perlukan, tak payah ada pun, kan. Dan power dia akan datang daripada solar dan lunar. Bulan tu dia akan jadi power, dan juga matahari. Dan satellite tu tak payah besar pun, mungkin sebesar satu apartmen je. Jadi that's why Elon Musk ni dia genius. So SpaceX dia nak buat data center dekat floating data center, supaya dia boleh create satu AI yang lagi power, XAI, Grok. Ni Grok ni dia nak challenge OpenAI. Dia nak challenge Anthropic. Jadi dia orang perlukan AI yang lagi pandai. That's why dia orang ada SpaceX, dan mungkin dia orang akan buat floating data center yang saya tak tahu lah, berjuta-juta gigawatt. Dan bacaan saya is too early to tell, but that's the direction they're going. Cuma nak beritahu kawan-kawan semua, revenue dia tak ada lagi. Revenue baru dah ciput lah, kan. Kalau kita tengok SpaceX masih lagi Starlink apa orang cakap, satellite punya internet, itu pun dapat lah dalam 5-6 bilion kot, kan. Tak sama yang macam dia orang sekarang float 1 trilion. Jadi revenue dia sangat-sangat ciput. Jadi kalau kita beli sekarang ni berdasarkan kepada kita punya over optimism lah. That's why Anthropic punya CEO, nama dia siapa tu? Dario, apa nama dia? Dario, Anthropic punya CEO, dia cakap, we have to grow 20x. If we grow 5x, we'll be bankrupt. Grow tak boleh grow 5x, revenue tak boleh grow 5x, revenue kena pergi 20x, 30x. Sebab nak meet expectation investor. Meet expectation investor. Tapi jadi, ni kerja gila, tapi boleh tak mustahil kan? Saya bukan investor, saya trader. That's why I can do it. Sebab saya fund manager yang agak unik. I'm a trader by nature. So saya senang. Okay, saya beli bila ada momentum. Bila tak ada momentum, saya pancung. Jadi kalau kita ambil konsep trading, kita boleh invest dalam AI. Selagi ada momentum, ada price, ada volume yang ganas, we keep on buying. Tetapi once price tu dah lose momentum, then kita cut lah. Investor lain, investor dia beli whole. Investor ada banyak risk lah. Right? Mungkin AI tak menjadi, mungkin tiba-tiba dia orang nampak ada hidden, apa orang cakap, leverage dalam funding structure dia, kan. Macam dulu kita ada 2008 punya subprime crisis, kan. So benda-benda berlaku, mungkin market akan crash. Tapi apa pun, saya excited, right? AI bubble ni hanya permulaan. Saya harap saya betul. Dan saya harap AI ni boleh automate banyak benda, dan dia tidak menggantikan manusia. It will not kill us, hopefully. Betul. Okay, bagi mungkin anda yang nak tahu lebih dalam berkaitan dengan macam mana cara nak apply IPO atau pengurusan dana bantu uruskan anda, boleh saja DM ataupun PM TikTok di DNK, atau hubungi marketing representative MR
di 0182437999 dan kita ada sesi khas sebenarnya untuk kita cerita di akhir episod dan sebagainya. Tapi Datuk, ini soalan mungkin akhir sekali lah untuk nasihat Datuk. Datuk tak membebel lagi hari ni. Okay. Tu dia. Tapi hari ni saya rasa macam banyak perkara lah yang membuka seperti space dah. Saya punya otak hari ni. So hari ni saya jadi AI betul lah. Betul. Sebab ada benda-benda betul. Saya juga dapat istilah ini kita kena percayalah kadang-kadang kita terlalu mempercayai AI, tapi AI itu juga ada kebangangan yang seperti yang Datuk sebut. Bangang kadang-kadang. Tapi akhir sekali Datuk, apa yang kita perlu faham pelaburan AI dan sebagainya, dan juga nasihat-nasihat Datuk lah untuk kita pastikan bahawa segala tindakan kita ni betul. Belajarlah dengan orang yang ada ilmu. Melaburlah dengan traders yang berpengalaman contohnya, dan hal-hal lain. Itulah nasihat saya kepada semua rakan-rakan, abang-abang, kakak-kakak luar sana. Kalau kita nak jadi pelabur yang berjaya, kita kena belajar dengan sejarah. Belajar dengan sejarah. Sebab kita manusia ni pattern kita tak berubah, ya. So sebenarnya kita membina kekayaan banyak daripada human psychology, dan bukan not so much on textbook punya fundamental bagi saya lah, ya. So dalam dunia trading ni lebih banyak kepada psikologi, sentimen. So kita belajar dengan sejarah. Apa yang berlaku sekarang AI ni adalah ulangan apa yang kita tengok dalam .com bubble tahun 1996. Nasdaq naik sampai 10 kali ganda dan berakhir dalam 4-5 tahun lepas, tahun 2000 dia bubble burst. Sama dengan radio rally, sama dengan electricity rally, tulip mania, ya, semua sama, ya. Jadi kita kena belajar dengan sejarah, ya. So sekarang ni bak kata saya dah lupa, Warren Buffett ke Ray Dalio, the best investment adalah in yourself. That give you the best dividend. Kita invest dalam knowledge kita, itulah bagi kita the best dividend. Jadi kepada rakan-rakan semua, kalau boleh ambil kesempatan untuk belajar. Belajar tentang trading, belajar tentang sentimen stock market, ya. Of course boleh pergi website saya ddnk.ai, ya. Pergi kat situ ddnk.ai, kita ada banyak orang cakap kelas-kelas ilmiah yang free dan sebagainya untuk kita belajar macam mana kita nak menjadi trader berjaya. Mungkin tak pergi juara trader dunia, tak apa. Macam kita nak buat duit yang konsisten. Macam kita nak convert semua opportunity yang kita tengok sekarang. Banyak opportunity sekarang. Minyak jatuh, opportunity. Harga emas jatuh sekarang. Emas murah sekarang. Opportunity. Crypto jatuh, murah, opportunity. Anthropic IPO akan datang bulan 9. OpenAI IPO bulan 12. SpaceX baru je keluar, kan. Dekat Malaysia kita ada Sunway Healthcare yang akan diapungkan, kan. So ini semua ada peluang kepada kita. Macam mana kita nak belajar peluang ni. So the best investment adalah invest dalam knowledge. That gives the best dividend. Dan Warren Buffett, saya nak ulang balik apa Warren Buffett cakap. Investment nampak simple but it's not easy. Right? Investment is simple but not easy. Kita kena belajar diri kita. Itu dia. Itulah nasihat saya. Kalau tak ada ilmu, ini problem ni Datuk, kan. Kita invest dulu dengan ilmu di ddnk.ai dan anda pastikan untuk dapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Sebab apa? Datuk bersama dengan tim dia akan bersama-sama dengan anda untuk lepak santai, tanya apa saja, no pressure, yang akhirnya tetap penuh ilmu dan juga pengetahuan. Terima kasih Datuk. Bersama-sama lagi dalam podcast kita hari ini. Kita pun ada sesi untuk berjumpa dengan saya. Jadi siapa yang nak ada sesi untuk berjumpa dengan saya untuk berborak kopi kat tempat kita kat sini, level 9 kita, tingkat 9 Times Square. Jangan lupa daftar, dalam link kita bagi dan juga dalam dnk.ai. InsyaAllah boleh jumpa kita. Saya buat perjumpaan hampir setiap bulan. Ramai-ramai untuk semua big fan stock market. Ingat senang nak jumpa DDNK. Ini peluang anda. Apapun, terima kasih Datuk. Nanti insyaAllah kita akan berjumpa dalam episod seterusnya. Episod hari ini dia agak berat sedikit untuk kita jalani, memahaminya, tetapi dalam masa yang sama, kalau anda dengar betul-betul, anda faham betul-betul seperti saya yang mungkin tidak biasa dengan apa yang Datuk sebut berkaitan dengan bubble.com bubble ini dan juga AI bubble ini, akhirnya kita membuka satu ruang seperti kita berada di angkasa dengan lebih jelas berkaitan dengan ilmu ini. Tetapi lebih lanjut kena bersama dengan sesi bersama dengan Datuk dan tim lah tu. Baik. Ilmu penuh di dada
dan segala-galanya dapat diberikan balik kepada yang mahulah, yang mahukan ilmu. Jangan jadi mangsa kepada kebanggangan AI. Sama-sama kita harap AI boleh buat productivity revolusi kita, insyaAllah. Jangan buat kesilapan itu. Sebab AI ni kita yang buat, manusia yang buat, dan kesilapan itu datang daripada kita juga nanti. Terima kasih Datuk. Terima kasih kepada anda yang menonton podcast. Sekali lagi saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.